masa saya masih dalam kerajaan, cadangan membina sebuah bangunan di tapak itu, kalau kita ingat, tapak itu ialah tapak railway goods, mana ni go down, ini kereta api yang telah diambil alih oleh kerajaan melalui UDA, dan UDA mencadangkan supaya membina bangunan di situ. Jadi saya menyuruh UDA membuat plannya, rancangannya, dan melaporkan balik kepada kabinet. UDA telah membuat demikian bila saya dan rakan-rakan saya dalam kabinet menengokkan plan-plan itu. Kami tak dapat bersetuju dengan cadangannya. Pertama, cadangan bangunan itu terlampau besar, dan kedua, boleh harus dengan besar ini bangunan itu perbelanjaan menjadi tinggi. Jadi kabinet menghantar balik cadangan itu kepada UDA supaya memikir semula dan membuat satu cadangan yang mengesabah, yang sesuai dengan ini harganya dan juga dengan tingginya. Tindakan telah diambil oleh UDA, dan saya pun tidak ada dalam kerajaan lagi bila butir bangunan itu dibawa pada kabinet semula. Jadi bila plan yang satu lagi yang baru dikemukakan kepada kerajaan, saya dah tak ada lagi mengambil bahagian di situ. Selain daripada masalah jembatan Pulau Pinang, itu juga masalah daya bumi itu, rakyat juga kadang-kadang kebingungan tentang beberapa masalah lain, di antaranya masalah Maminco. Bolehkah Tun menceritakan sedikit tentang Maminco ini? Berkenaan dengan Maminco, cerita latar belakangnya telah kita mengetahui, sebab penerangan saya di dalam akhbar berkaitan berkenaan dengan persetujuan kabinet mengubuhkan Maminco dan mengambil bahagian di dalam pembelian biji timah di pasaran dunia, kerana kita nak membantu mempertahankan dan menaikkan harga timah yang pada waktu itu amatlah rendah harganya. Keputusan tu memang keputusan kerajaan menubuhkan Maminco, dan tujuan Maminco itu ditubuh iaitu supaya mengambil langkah di dalam pasaran biji timah, hendak mempertahankan ataupun menaikkan harga timah kita. Itu tidak jadi persoalan lagi. Walaupun penerangan telah diberi oleh saya dan juga bagi pihak kerajaan kenangan Maminco ini, masih lagi ada tanda tanya. Orang ramai berkenaan dengan macam mana Maminco itu dapat mengalami kerugian yang begitu besar, iaitu 209 juta bersih, dan kerajaan tidak ada memberi apa-apa laporan macam mana itu Maminco itu mengalami kerugian. Dan begitu juga tidak ada kira-kira yang dihantarkan kepada Register of Companies menunjukkan butir-butir akaun Maminco itu. Yang tanda tanya sekarang ialah macam mana kerugian 209 juta itu berlaku, dan macam mana benda itu diuruskan, dan butir-butir segitu kira-kiranya inilah orang ramai
yang tak mengetahui, yang berharap kerajaan akan memberinya. Sebagai soalan tambahan tu, boleh saya buatkan kesimpulan bahawa dalam zaman tu hanyalah pengubuhan Mamingko sahaja, dan pentadbiran yang berjalan selama hari ini ialah pentadbiran yang baru selepas Tun mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Boleh saya kata begitu? Ya. Ini rasa saya telah diketahui oleh orang ramai, iaitu meeting kabinet di mana perkara ini dibawa, dan persetujuan kabinet adalah pada mesyuarat yang akhir saya menghadirinya sebelum saya turun. Jadi selepas itu saya tidak ada kait-mengait dan campur tangan mengenai pengurusan Mamingko ini. Itu yang patut diketahui oleh orang ramai. Takut salah faham pasal bila Mamingko menghadapi kerugian macam ini, boleh jadi orang ramai berfikir saya yang bertanggungjawab berkenaan bukan mengurus ini Mamingko ini. Itu tidaklah bagaimana yang disangka-sangkakan. Jadi suatu pertanyaan tu yang menjadi hangat perbincangan rakyat sekarang ini ialah mengenai penjualan saham UMBC. Apa pandangan Tun tentang pembelian saham UMBC kepunyaan keluarga Encik Daim oleh Pernas? Masalah penjualan ini saham UMBC ini ialah menjadi pertanyaan lagi, dan tidak ada orang bertanya, dan orang rasa saya lah tidak puas hati dengan penjelasan yang telah diberi oleh kerajaan setakat ini. Orang tidak berpuas hati kerana tak ada maklumat, tak ada penerangan berkenaan dengan berapa saham itu dijual oleh ini Cik Daim kepada Pernas, dan berapa lagi penjualan itu, berapa Cik Daim mendapat untungan, dan berapa pula hutang Pernas dapat daripada punca luar kerana nak membeli saham itu. Nah, ini perkara yang tidak memuaskan hati orang ramai dalam perkara ini, membeli belah saham ini oleh keluarga Cik Daim. Ini patut diterangkan oleh kerajaan dengan seterang-terangnya. Sebabnya perkara ini adalah kaitannya dengan Menteri Kewangan negara ini, dan penjualan ini ialah penjualan sahamnya, saham keluarganya. Jadi orang ramai nak mengetahui, iaitu penjualan ini tidaklah maknanya merugikan pihak Pernas dan menguntungkan yang melebihi kepada Cik Daim. Ini patut dijelaskan, diterangkan oleh kerajaan dalam perkara ini.